Tayar GT bukan saja keluar tayar yang paling senyap di dunia, tetapi ada juga tayar performance yang paling cun dekat dunia ni. Okey, di depan Wan Cina ni adalah tayar GT GTR 2 Pro. Wan Cina sekarang berada di Buriram International Circuit sebab Wan Cina nak tengok racer-racer yang nak jalankan 25 jam race tak berhenti-henti pakai tayar performance ini atas track itu. Memang grip gila tayar ni dengan juga tahan lama. Jadi ini tayar telah dijadikan pilihan untuk kebanyakan race antarabangsa di dunia sekarang. Tayar ini akan juga masuk dekat Malaysia tahun nanti. Ini adalah tayar yang selepas diorang race memang dah barai selepas racer pakai 2 jam atas track itu non-stop. Kita boleh nampak bunga dia memang cun, 2 longkang saja. Bunga sport. Kita boleh nampak tayar dia pun sangat petak, sangat cun untuk pavement. Tetapi korang jangan risau, tayar ni korang tak akan dapat nak beli sebab tayar ni memang dijual untuk pengguna track saja. Kalau korang nak beli tayar performance daripada jenama GT, boleh pakai Sport S2 yang Wan Cina hari-hari review dengan juga GTR 3 sebab itu memang road legal punya semistik dengan juga tayar UHP daripada GT. ok, so itu saja untuk video ni. Kita nak tunjuk sikit tayar performance daripada jenama GT. Korang nak beli tayar performance GT ke? Cepat-cepat datang cari Wan Cina. Itu saja untuk video ni. Kalau korang suka video ni, tahu like, share dan komen bawah apa yang korang sudah beritahu cari play Wan Cina. Thank you guys.